Okey, acik-acik ni boleh tunjuk di antara kayu jati yang murah dengan kayu jati yang ada harga yang baiknya. Macam ni acik-acik. Cara kepada geng-geng Bohijan yang tak tahu, tapi kebanyakan memang acik-acik tahu. Tengok ni. Okey, ni Bohijan tunjuk Okey, acik-acik. Kalau tengok urat dia tak sama. Nampak macam serupa tapi tak sama. So, ni lagi satu. Tengok ni. Yang ini, ni jati kecil dan jati kampung lah. Kalau tengok betul-betul, dia belang. Okey, dia belang. Kalau jati ni baik, ambil yang tengah saja. Tapi yang tengah, adakah urat dia belanja? Tak. Urat dia tak belanja kan. Yang putih ni boleh dimakan bubuk. Kalau kita buat perabot, tak nak dimakan bubuk, ada proses ubat dia lah. So, ini kayu jati kampung. Tengok belang-belang-belang macam ni, dia tiada istilah kayu jati tu grade A. Dia boleh dibuat perabot dengan kualitas grade A atau grade yang baik lah. Tapi sangat susah dan makan kos sebab dia kayu murah. Murah pun tak murah jugalah. Cuma kalau yang sebelah ni memang kita ambil kualitas yang super. Dia beza. Kalau dia kayu dia ni, color dia ori dia. Kalau macam ni sebelah ni ada color. Sebelah ni ada color. Yang sebelah ni tak ada color. Lepas tu cik tengok, ini full pasak kayu betul. Dia full pasak kayu. Ni detail. Okay, ni detail kayu jatinya. Macam cik tengok ni sebelah sini. Kau kat sana.